Dah lama. Air besar ni. Segala sampah pun keluar ni. Tengok dia. Dah kat sana tu, habis lah. Terusnya di sini. Ada juga banyak betul. Ini dia banyak. Ni bermacam-macam siput ada. Siput ni macam betul. Selamat pagi dan salam sejahtera geng. Berjumpa lagi geng di Jamal Hunter Channel geng. Pagi ni kita turun ke spot di kunci air Pantai Bagang Lalang. Kita nak turun ke sini, kita nak melihat hasil pintu ketam lah. Dah lama kita tak cuba geng. Kali ni kita cuba di waktu air besar ni geng. 3.1. Tengoklah rezekinya ada tak yang masuk pintu kita kali ni geng. Mudahan ada rezeki lah. Air pun dah surut, tapi kita dah boleh karau lah. Tengok kalau tanpa surut pun susah juga nak kita pergerakan kita. Kali ni kita tarik awal lah. Okey, jom. Mudahan ada rezeki geng. Ni pun kucai pun dah cuci geng. Cantik dah. Mancing-mancing kat sini padu lah geng. Air besar ni. Jom kita pergi ke sana lah. Dah sampai yang pertama. Air penuh lagi. Kita angkatlah dia geng. Ada tak? Kadang-kadang diusik dengan biawak. Umpan licin habis. Angkat. Macam berat, macam ringan. Tak ada umpan, tak usik. Umpan ada lagi, biawak tak usik lah. Kali ni biawak baik hati, tak nak usik bintur kita lah. Barang tak ada, umpan masih hidup lagi. Jom. Ada yang pertama kosong. Jom yang kedua pula. Yang kedua di sini. Wah, ada air lagi. Dah lama. Panjang. Air besar ni. Segala sampah pun keluar ni. Tengok dia. Dah kat sana tu, habis lah. Biawak ni. Ni penangan biawak dah usik. Dah lubang lah. Tak ada. Yang kedua pun tak ada. Kosong juga. Terusnya situ ya. Wush. Dalam. Kata dia usik biawak, ada. Ada lah. Ada. Tak ada. Umpan ada lagi. Tak ada barang ni. Ketam tak ada. Bertuti. Tak ada lah. Kosong juga. Umpan masih ada lagi. Masih dalam lagi. Dah surut. Dah surut ni geng. Cuma dia masih dalam lagi kan. Pasang kat sini. Angkat dia. Tak ada musim ni geng. Yang keempat pun kosong. Tak ada musim ni. Biar ketamnya bercuti. Tak ada. Yang keempat pun tak ada.
Yang comel-comel pun tak ada. Jom. Lagi satu kan. Jom. Jangan tak nampak. Kena slow-slow lah pergerakan kita. Ni air-air macam ni jadi siput sedap lah. Sedut. Sedut banyak ni. Tapi tak, pas ni tak berapa nampak sangat siput-sedut ni. Tenggelam. Tersalah pijak, habis. Segalanya akan terbenam. Banyaklah sih, geng, siput sedut ni. Best cari siput sedut ni. Itu tu banyak. Depan ni. Pintu ni. Ada ke tak? Tangkapan seekor. Tak ada juga, geng. Ternyata kosong. Kosong terus. Ke sana nampaklah siput sedut ni. Area-area dalam ni ada jugalah. Tak ada, geng. Kosong. Kata kapan. Jom kita keluar balik, pergi yang seterusnya. Agak memang ada air ni, agak mencabar sikit. Siput sedut ni. Tengok banyak. Ni kecil, besar. Dah lah, kita campur. Betul-betul cari ada ni. Kita target bukan cari dia. Kita cari ketam. Nampaknya ketam tak ada. Atas masuk ke dalam. Bersedut. Banyak air penuh bersedut. Ikut paras air kan, tinggi airnya. Itu besar bersedutnya. Banyak kan bersedut ni. Bersedut. Kalau betul-betul ketip lah ada. Kalau betul-betul cari dia ada tempat tu. Dia mendaki lah, mendaki naik kalau air penuh ni. Siput timba pun besar. Ni siput sedut sana tu. Tengok berapa banyak tu. Berapa banyak dia naik. Cari kejap pun boleh. Ni. Segini pun dah banyak, geng. Tengok. Sambil-sambil kutip tu kan. Kita keluar tu. Kalau jadi sekedap gini. Sambil-sambil ikut sahaja. Bila air tinggi ni. Siput. Masak lomak sedap ni, geng. Masak lomak. Kat sini dia kurang sikit. Dia kat dalam sikit banyak. Pergi next row ni, geng. Sambil cari siput dah. Ni. Boleh, geng. Siput ni besar ni. Puas hati kalau siput timba ni perasaan macam ni.
Hati. Ni bintur kita, geng. Dengan kayu-kayu dah ni. Lihat. Tak ada juga, geng. Kosong juga. Ke manakah ketam-ketam pergi? Ketamnya pergi mana, geng? Tak ada. Ni ketamnya entah ke mana pergi ni. Umpan pun tak habis kan. Biasa ni umpan ni habis je. Tak sempat. Ini langsung pula. Tak ada pelik kan. Pelik tandanya belum rezeki kita. Terus masuk dalam air surut. Cari ke sana sikit. Cari siput serut. Yang ni kita pernah cari juga ni. Pernah masuk sekali. Ni dia. Tu. So. Ni. Ya. Cari siput dulu. Sekejap. Dapat sekilo kan. Kalau sekilo pun syukur lah. Nanti dia air dah tak ada, dia turun. Ya, okay. Siput 3. Kita lauk untuk buat lauk makan tu. Ada hasil dia. Nanti kalau dia dah kering, dah tak ada ni. Ini dah kering kan. Nampak kurang lah. Air dah surut kan. Dia pun dah pandai. Dah mula turun lah. Kecil semua ke. Tak ada yang besar. Banyak. Saiz remaja. Kita masuk sana, bentor kita kat sana kan. Kita terus ke sana je. Terusnya. Takapan seekor. Tak ada. Tak ada juga. Yang terusnya ni. Kosong. Kosong terus. Cik, ketam apa entan. Tak ada barang lah. Tak ada barang kali ni, geng. Kalau ni baru lepas hujan, nyamuknya banyak lah. Nyamuknya tubi-tubi lah menyerang. Sambil-sambil lu masuk ke dalam ni kan. Carilah apa yang patut. Siput ni. Ada tak? Ini tak ada takapan lagi. Kita pasang 10-11 pintu. Masih kosong lah. Berterusan. Tak ada juga ni. Kosong. Kosong. Jom lah. Ada juga lagi. Tinggal terakhir lagi. Nampaknya betul-betul kosong. Tangkapan kita kali ini tidak mengena. Tak ada musim. Kecil pun tak ada. Cari sampai awak. Tak ada juga. Tak ada ke? Tengok. Umpan ni masih hidup semua. Bermana tak ada musim lagi lah. Jomlah kita nak target cari siput pula. Memang tak ada hasil. Okey geng, memandangkan ketam nipah tak ada geng, kita cari siput lah. Jom kita cari siput sini dulu. Dapat buat lauk setengah-setengah plastik ni pun syukur lah. Ketam tak ada geng. Kebanyakan umpan pun tak habis. Tak tahulah ke mana. Mungkin air terlampau besar, ketam tak masuk lah. Anak-anak ketam pun tak ada. Kita cari siput dulu.
Cari lauk sikit lah. Kita cari lauk. Sekarang ada air lagi kan. Kita cepat cari. Besar ke? Kita meredah pokok-pokok ni dulu. Cari siput. Yang besar, sedang besar. Ni kalau kita ada pun kita ambil lah. Sedap juga ni. Kalau ada lah, balikan je. Tengok ni. Tak besar sangat, tapi ada. Ya. Tu, 2, 3. Kecil tak nak. Hari ni mendung ni. Cuaca mendung, hujan lah. Lepas hujan macam tu lah. Tapi kita nak lama kat sini tak boleh. Nyamuk ni boleh tahan. Nyamuk ni banyak ni. Cuaca yang mendung kan. Dapat lagi. Siput timba tak ada. Kurang pula. Bila kita nak. Ni timba. Kalau air besar ni biasalah seronok lah cari. Tengok kotip aja. Situ banyak. Kawasan sini banyak lagi. Ada je. Mantap lah. Tinggal pilih-pilih. Sedut. Kadang-kadang terlampau besar pun tak sedap. Banyak geng. Ada 3. Kita patah ke sini pula. Tu besar. Besar ada tu. Cedut. Situ banyak ni. Alah. Kita kena slow lah pergerakan kita ni. Boleh lah. Comel ni pun rasanya dah boleh pegang. Kita ambil. Banyak betul. Anak-anak banyak ni. Tersusun. Wah, padu lah. Anak-anak dia banyak. Dia kecil lagi. Kita kena pilih-pilih lah. Saiz dia kena pilih. Ini besar. Itu kan ni. Anak ni apa sana. Kecil semua. Belum saiz untuk dikutip. Tip je. Ikut. Ambil. Besar.
hampir macam ni lah. Syukur lah. Ada lah lauk. Ketam tak ada, siput ada. Kita sekalikan je. Kita ketam ni. Target seekor 2 pun tak ada, geng. Air besar ni. Air ni terlalu besar. Kita dah hampir penuh, geng. Syukur lah. Mudah sikit. Rezeki kita. Itu ada, situ ada. Ni kot ni banyak sikit lah. Bergantung-gantung. Dah nak turun dia tu. Boleh lah. Besar kecil. Syukur lah. Walaupun ketam tak ada, ini ada. Lauk ada. Kita nak pergerakan kita ni macam ni lagi. Kat pokok bakau. Siput-siput ni, siput timba pun kita ambil. Sekalikan buat lauk lah. Sekejap lagi nak keluar lah ni. Cukup lah. Dah macam ni lah. Banyak. Kalau nak pilih yang agak kecil sikit pun ada. Yang kecil besar. Tapi saya pilih yang boleh ada saiz. Jadi makan lah. Ada isi sikit lah. Banyak yang kecil. Kecil tak ya. Okay. Sampai kita nak pilih pun tak tahu lagi. Ni siput ni kita nak ambil. Ni kecil ni. Ni yang besar je. Macam ni ni. Banyak betul. Ni lagi banyak ni. Ni. Bermacam-macam siput ada. Ni. Siput ni. Macam betul lah. Segala siput ada. Cuma comel pun ada. Nak pilih comel betul pun ada. Air dah surut kan. Dia dah keringan air. Kita berpindah ke luar lah. Dah cukup kan. Kita akan keluar. Tapi kita kena perhati juga di bahagian-bahagian ni. Jangan suka-suka redah aje. Jatuh. Kecil. Banyak betul kecil ni. Membiak betul ni. Kat sini spot ni betul membiak. Apa jatuh-jatuh. Dia walaupun pun ada air, mesti dia nak menyelamatkan diri. Cepat dia naik. Kita keluarkan lah. Kita tunjuk hasilnya. Tengok berapa banyak ikan ni. Jadi lah paras-paras setengah. Syukur dah ada. Kita keluar, geng. Kita keluar ke motor kan. Kita sambil-sambil kutip keluar lah. Jom keluar sana, geng. Okey, geng. Kita dah keluar lah. Tadi kita target membentuk ketam, tapi tak ada hasil, geng. Kita redah cari siput pula lah di kawasan sini. Nyamuknya boleh tahan. Bersyukur lah adalah lauk untuk kita buat lauk hari ni lah. Kita tadi cari ketam bakau tak ada, geng. Kita pasang 11 pintu, tak ada seekor pun yang masuk. Ternyata kita cari lauk lain lah. Kita cari siput pula. Okay, seperti ni sini. Ada anggaran. Siput ni pun ada juga. Kita taruh dalam ni lah. Kita dah set kucing. Ada juga hasil, geng. Seperti ni lah. Dalam anggaran hampir 2 kilo lah. 2 kilo ada ni. Okay, geng. Bersyukur dengan rezekinya.
kita jumpa lagi episod seterusnya geng. Okey, jom kita keluarlah. Cuaca mendung, nyamuk pun boleh tahan, tapi rezeki kita lauk dah ada. Lauk siput hari ni geng. Sedut dah. Masak lemak cili api. Padu mantap. Okey, jom.